ini dan apa yang terbaru di sana, mungkin boleh kongsikan? Ya, ketika ini saya sedang berada di Kampung Sungai Tidong di tapak ini dan menantikan bangsa Jaslinda Saludin dibawa keluar melalui kampung ini kerana untuk makluman ya, lokasi penemuan mangsa adalah di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh, kira-kira jam 3 petang tadi, dan mangsa ketika ini dilaporkan berada di rumah Tok Batin di situ dalam keadaan selamat. Dan untuk makluman ya, keadaan jalan yang menghubungkan di antara lokasi saya sedang berada ketika ini dengan kawasan penemuan mangsa dilaporkan tidak begitu sesuai untuk dilalui kenderaan umum seperti kereta dan juga ambulans. Maka ketika ini apa yang sedang dilakukan oleh pihak berkuasa adalah untuk cuba untuk membawa keluar mangsa daripada Pos Musuh ke Kampung Tidong ini bagi dibawa menaiki ambulans yang berada di belakang saya ini, dan mangsa dijangka akan dibawa keluar pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk maklumannya, mangsa dilaporkan berada dalam keadaan selamat dan sihat, dan perkembangan mengenai penemuan ini akan kami bawakan dari masa ke semasa. Teruskan bersama dengan Bulletin TV3. Kembali ke Balai Berita.